Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya berkongsi panduan menaip soalan persamaan matematik dan membuat tugasan pelajar dengan menggunakan online latex equation. Caranya itu saya login sebagai guru. Kemudian saya buat site yang mengandungi satu kuis online, satu lagi tugasan yang menggunakan widget text activity. Okey. Yang pertama saya tunjukkan bagaimana saya membina soalan. Dan site ini saya share sebagai assign. Contohnya saya letak nama Syahira Isa. Kemudian saya add. Kemudian saya next. Jadi due date ni kita boleh pilih lain-lain pelajar, lain-lain tarikh pun boleh, tak ada masalah. Ask for evaluation. Jawab semua soalan di atas berpandukan text activity yang telah dinyatakan. Kemudian saya klik assign. Okey. Jadi cara saya edit ni iaitu saya gunakan widget text untuk type soalan warna biru, kemudian saya type, dan soalan ni saya type berwarna, contohnya warna ni. Pada setting, saya just klik yang ni dan pilih apakah warna yang saya inginkan. Contohnya ini. Okey. Lepas tu untuk soalan, untuk persamaan ni 2S tolak 3 sama dengan 2S, saya gunakan text online latex. Caranya 2S tolak 3 sama dengan 2S sama dengan 2 per S. Klik pecahan fraction ni 2 per S. Okey, persamaan dah keluar. Saya copy, tekan Ctrl C untuk komputer biasa ataupun MacBook, Command C, dan pergi ke sini saya paste. Klik OK. Jadi persamaan ni dah ada. Begitu juga persamaan ini 3F kuasa 2 3F kuasa 2, 3 tekan kuasa 2, F kuasa 2, seterusnya tambah 10F tambah 10 tambah 10F tambah 10 sama dengan 18. Okey, dah jadi ni. Saya copy, masuk ke frog, saya paste, kemudian klik OK. Inilah persamaannya. Dan untuk saya buat division partition, untuk membezakan dengan online latex yang saya embed tadi, saya gunakan yang ini. Contohnya warna purple. Saya tekan tab. Saya tekan tab. Sampai habis. Saya tak tunjukkan sampai terus. Okey.
Lepas tu saya masukkan online latex tadi, menggunakan online latex ni menggunakan widget embed website. Saya setkan ketinggiannya sebanyak 350 dan URL online latex ni saya just copy dan paste ke sini, dan kita lihat HTTP. Supaya dia lebih stabil, kita tekan S, save changes. Okey, yang lama ni saya padam. Save changes. Dan ini akan membolehkan pelajar terus menaip equation di sini dan paste ke dalam text activity. Manakala text activity saya gunakan widget text activity. Okey, bahagian atas ni untuk buat partition, sama juga saya gunakan widget text dan buat macam tadi. Ya. Tekan tab sampai habis Jadi saya padam. Okey, yang di sini text activity saya double klik dan typekan arahan sini. Contohnya jawab semua soalan di atas dan typekan jawapan anda dan seterusnya macam soalan ni dan saya klik save changes. Save changes. Okey, dah siap soalan saya. Seterusnya bagaimana pelajar menyiapkan tugasan. Sini saya tunjukkan, saya dah share dengan pelajar ini. Okey, dia akan dapat notification tugasan hantar 18 Julai. Kemudian diklik sini. Okey, tugasan tadi dia akan kelihatan seperti ini Ini soalan dan inilah jawapan. Okey. Jadi dekat sini tak ada equation Untuk mudah dia just type soalan tadi. Type ataupun copy saja Copy. Kemudian dia paste kat sini. Okey. Itu soalan tadi. Seterusnya dia akan jawab, dapat jawapan dia macam mana. Darab S 2S kuasa 2 tolak 3S sama dengan 2. Dan copy. Kemudian paste. Okey. Dan dia faktorkan supaya cantik, dia just guna ni. Dan faktorkan macam biasa sehingga jawapan yang seterusnya dan seterusnya dia klik submit activity. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.